Akta CIDB. Akta 520. Alright. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada saya, pada follower saya dan juga penonton video ni lah. Okey, saya nak cerita pasal Akta CIDB ya, Akta 520. Alright. Akta CIDB ni sebenarnya wajib untuk sesiapa yang menjalankan perniagaan sebagai kontraktor. Wajib sebenarnya. Okey. Dia sebenarnya ada satu klausa 25/1. Saya baca sikit lah. Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan lembaga dan memegang satu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh lembaga di bawah akta ini. Secara rumusannya, sesiapa sahaja yang melakukan ataupun laksanakan perniagaan kontraktor mesti berdaftar dengan CIDB. Okey. Kalau tak berdaftar apa jadi? Okey, Seksyen 29 mengatakan sesiapa yang melanggar Seksyen 25/1 boleh didenda tak kurang daripada RM10,000 dan tak lebih daripada RM100,000. Itu denda lah. Dan CIDB berhak untuk memberhentikan kerja kontrak tersebut. Okey, sekarang ni tuan-tuan yang belum ada registration CIDB tapi dah pun melaksanakan kerja-kerja sebagai kontraktor, kena tanya lawyer tuan-tuan dan puan. Sekiranya perniagaan tuan tidak berdaftar dengan CIDB, adakah perniagaan tuan melanggaри undang-undang Malaysia? Ataupun secara ringkasnya, adakah perniagaan tuan-tuan haram di segi undang-undang Malaysia? Okey? Sebab implikasi dia besar sekarang ni. Kalau ikut akta ni, sebenarnya anda tak sah perniagaan anda dan anda boleh didenda antara RM10,000 ke RM100,000. Cuma masalah penguasaan tu dapat dilaksanakan tidak tu, itu cerita lain. Tapi sebenarnya kalau ikut undang-undang ni, anda telah melanggar undang-undang Malaysia dan boleh didenda. Okey? Right. First sekali kena tanya lawyer anda. Adakah anda telah melanggar undang-undang Malaysia? First sekali. Yang kedua, ini lagi penting. Apabila anda telah melaksanakan satu kontrak sebagai satu entiti yang tidak sah di sisi undang-undang, adakah kontrak yang anda telah tanda tangani di antara anda dan pelanggan anda dikira sebagai sah? Tanya lawyer anda. Kalau ada klien anda yang bijak undang-undang, kan, tak kisah klien individu ke atau klien swasta ke, yang bijak undang-undang, dia akan tahu bahawa kontrak yang dia sign dengan kamu tu sebenarnya tak sah. Dan bila tak sah, dia boleh tak bayar kamu. Bila kamu masuk mahkamah, kamu akan kalah sebab anda telah beroperasi dengan satu perniagaan yang tidak sah di segi undang-undang, maka kontrak anda boleh dikira terbatal. Itu yang saya faham lah. Saya bukan lawyer. Saya bagi disclaimer, saya bukan lawyer. Itu yang saya faham. Bila perniagaan itu perniagaan yang haram atau tak sah, kita buat tuntutan di mahkamah, akan jadi masalah. Apapun, tuan-tuan boleh rujuk dengan lawyer. Jangan 100% terima pendapat saya bukan lawyer. Rujuk dengan lawyer tuan-tuan. Adakah perniagaan anda sah di segi undang-undang? Dan sekiranya ada tuntutan di mahkamah, adakah anda boleh dapat bayaran daripada pelanggan anda sekiranya pelanggan anda tak nak bayar sebab dia kata anda tidak sah dari segi undang-undang. Okey? Apapun, saya Dato' Aziz. Sekiranya anda perlukan coach daripada business construction anda, daripada saya, bolehlah kontak saya sama ada sebagai coach ataupun anda perlukan advisory daripada saya, bolehlah kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.